Sambal ikan bawal kuning. Assalamualaikum. Ini kita panaskan minyak, lepas tu tumis bawang merah, lepas tu masukkan bahan tumbuk tadi ya, bawang putih, bawang merah, ikan bilis. Tumislah. Tumis dah wangi itu kita masukkan sambal. Biasalah kita buat sambal kan. Ini ada kunyit sikit mak masukkan. Goseng-goseng dulu. Dah lepas tu masukkan cili kering tu ya, kita blend. Kita masukkan agak-agak tu. Ikan bawal kuning tu ada 2 ekor je mak beli. Lepas tu nanti kan kita siram je atas tu. Ikan tu digoreng dulu lah ya. Masukkan gula, garam, perasa. Cili kering ni agak berair, jadi lambat sikit lah nak kering. Biasalah ya. Tunggulah sampai dia dah kering betul. Kita siramlah atas ikan tu. Masukkan tomato. Sos cili. Kalau buat sambal tu memang bubuh sos cili dah, bagi dia masam-masam gitu. Tak payah susah nak bubuh asam. Tunggulah sampai dia pekat kuah dia. Lepas tu agak-agak masukkanlah. Kita siram je atas tu. Gitu aja lah. Ini untuk berbuka lah semalam lah ya. Ini kalau mak buat video semalam punya cerita, maaf hari ni. Sebab memang tak ada masa lah kita nak buat jam tu juga kita nak up ya. Gitulah lebih kurang macam gitu. Ada orang komen, siang pagi-pagi dah masak. Tak. Benda ni kita dah sediakan, video tu kita dah sediakan. Jadi tinggal kita upkan aje lah dekat ni. Buat video, masukkan suara, gitulah.